Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Tuan Nur Adila Aisyah binti Tuan Muhammad Ali Imran di studio GTV PSS Darul Hikmah Sekolah Kebangsaan Geduk. Rakan-rakan penonton, amalan pemakanan sihat sememangnya perlu dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi. Hari ini, sebuah program yang cukup menarik sedang berlangsung di mana si cilik kita diberi peluang menzahirkan kreativiti mereka melalui penyediaan bento sihat. Untuk melihat kemeriahan di sana, kita terus bersama rakan setugas Muhammad Amar Arsyad bin Muhammad Iqbal secara lintas langsung di Maidan Pulau Sebang sempena Karnival Pendidikan Madani. Silakan. Terima kasih studio GTV PSS Darul Hikmah Sekolah Gedung saya. Salam ceria kepada semua penonton yang sedang menyaksikan siaran langsung ketika ini. Seperti yang anda lihat di belakang saya sekarang, suasana di sini cukup meriah, kecoh dan pastinya penuh dengan warna-warni. Hari ini seawal jam 8 pagi tadi, anak-anak tingkat dari prasekolah sedang menyertai slot penyediaan makanan sihat atau bento. Tujuan utama slot ini diadakan adalah untuk menanam minat anak-anak ini agar gemar makan sayur-sayuran dan buah-buahan melalui persembahan makanan yang menarik dan interaktif. Mari kita dekati salah seorang chef cilik kita yang nampaknya sangat fokus menyiapkan bento beliau dari tadi. Selamat pagi, boleh perkenalkan nama? Siapa nama awak? Raja Muhammad Luqman bin Raja Muhammad Rashid. Wah, comelnya nama Luqman. Tengah buat bento apa tu? Boleh tunjuk dekat kamera tak? Wah, banyak yang sayur. Luqman suka makan sayur tak? Suka? Kenapa kita kena makan makanan sihat macam ni? Nanti sebab nanti badan sehat. Siapa yang ajar Luqman hias bento comel macam ni? Cikgu ke ibu dekat rumah? Cikgu dengan ibu. Oh, terima kasih Luqman. Selamat menyiapkan bento comel awak ya. Have fun sikit. Begitulah tadi laporan menarik mengenai kreativiti si cilik prasekolah kita dalam menghias bento sihat mereka. Terima kasih Muhammad Amar Arsyad bin Muhammad Iqbal. Diharap amalan pemakanan suku-suku separuh ini terus dipraktikkan oleh seluruh warga sekolah kesihatan yang optimum. Rakan penonton, jom kita beralih pula ke segmen seterusnya yang tidak kurang hebatnya. Industri seni suara di peringkat sekolah ini semakin berkembang subur dan pastinya melahirkan ramai bakat muda yang luar biasa. Hari ini telah berlangsung persembahan nyanyian oleh pemenang Jentera Suara peringkat daerah yang telah berlangsung pada hari lalu dan kini dipanggil untuk membuat persembahan nyanyian di pentas besar Maidan Pulau Sebang untuk Karnival Pendidikan Madani. Untuk mengenali dengan lebih dekat siapa pemilik suara emas yang merangkul gelaran juara, kita terus bersama rakan setugas Abdullah Yamin bin Hafiz secara lintas langsung. Silakan. Terima kasih Studio GTV PSS Darul Hikmah SK Gedung. Salam sejahtera kepada penonton yang sedang mengikuti siaran langsung ketika ini. Mereka baik-baik. Lagu nyanyian mereka sahaja sudah cukup untuk membuatkan bulu roma kita meremang. Di sebelah saya, ketika ini merupakan permata seni yang baru saja mengharumkan nama sekolah. Apabila dinamatkan sebagai juara kategori solo dan juga menjadi wakil untuk peringkat negeri yang berlangsung baru-baru.
Waalaikumsalam. Saya bernama Muhammad Izzat Azim Syamsul dan saya berumur 12 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Geduk, Gemencik. Dan boleh kongsi sedikit Pada sebelum persembahan, saya rasa sedikit takut kerana saya kadang-kadang saya selalu tertukar lirik. Tetapi selepas latihan, selepas persembahan, saya rasa lega sebab saya dapat nyanyi seperti biasa. Boleh saya tahu pada hari ini lagu apa yang dibawa tu? Pada hari ini saya membawa lagu Berdendang dalam Tulisan yang dinyanyikan oleh Datuk Jamal Abdullah. Dan apa cabaran paling susah semasa berlatih nanti? Cabaran paling susah semasa saya berlatih adalah semasa berlatih saya kerap tertukar lirik lagu. Terima kasih bertemu ramai dengan kami. Itu sahaja perkongsian daripada kami untuk kali ini. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan yang paling penting subscribe saluran YouTube GTV PSS Darul Hikmah SK Geduk untuk lebih banyak video yang menarik. Sehingga kita berjumpa lagi dalam slot akan datang. Saya Nur Iman Khadijah binti Sarnizan. Dan saya Tuan Nur Adila Aisyah binti Tuan Muhammad Ali Imran. Sekian, terima kasih dan salam ceria.